Kalau lately ni awak rasa tak cukup tidur, bangun still penat, lepas tu brain macam tak boleh nak fokus, brain fog, dan awak start cari macam-macam suplemen, magnesium, vitamin B, C, D. Saya perasan benda ni actually common sangat sekarang. Ramai orang ada pattern yang sama. Penat, susah fokus, sakit kepala, rambut gugur, period pain, semua sekali datang satu-satu. Lepas tu kita mulalah nak cari suplemen yang berbeza-beza. Okay, tapi korang pernah terfikir tak satu benda ni? Kalau badan kita perlukan banyak sangat support macam tu, ada tak cara yang lebih simple dalam kita punya rutin harian? So daripada situlah saya start tengok balik konsep natural food macam madu, habatus sauda, kurma yang memang dari dulu kita dah anggap makanan semula jadi yang bantu untuk sokong kesihatan badan kita. And then saya jumpa satu lagi makanan kesihatan iaitu bee pollen. Dia basically natural food dari bunga yang dikumpul oleh lebah dan saintis memanggilnya sebagai the most complete food sebab nutrien dia sangat padat. Vitamin, mineral, asid amino, antioksidan, phytonutrient, enzim, coenzim, semua ada. Pollen ni dia bukan benda magic tapi lebih kepada makanan semula jadi yang sangat kaya dengan nutrisi. Dan saya sangat-sangat suka konsep dia sebab dia lebih all in one dalam satu natural food. Kalau nak tahu apa yang saya sendiri guna dalam rutin harian saya, boleh komen pollen, nanti saya akan sharekan lebih lanjut. Assalamualaikum.